Akak okey, 3 pokok dah siap. Untuk akak ni dan ni. 1, 2, 3 cili api. Yang lain tu kocik-kocik lah. Kan? Ada banyak tapi kocik-kocik. Ni contoh. Tu sederet. Semua kocik-kocik. Tak apalah, yang tu dulu 3. Tanah boli kak. Sabut dulu apa nama? Kokopit polybag. Lamsam 3 pokok RM15. Okey ke tak okey? Pokok belakang tu saya punya nak pindahkan tu. Cara saya ini saya pindahkan masuk dalam pasu basah ni. Senang jaga pak dalam pasu basah. Tapi tanah kena boli. Saya boli tanah. Dan buatlah. Kalau tak ada pasu basah, pakailah polybag basah macam tu contoh. Macam ni contoh. Ni baru saya pindahkan ni. Okey, yang ni tengok tanah tak cantik. Tak naik-naik dah. Tu banyak benda nak kena proses. So akak punya ni tanah ni dah cantik. Akak masukkan sekali dengan tanah-tanah semua. Potonglah polybag ni. Okey. Boleh guna dah.